Okey guys, selamat datang ke Tianggol, saluran yang bawakan korang segala cerita panas dunia bola sepak dengan gaya santai tapi tetap padu. Hari ni, kita nak sembang pasal keyakinan tinggi Peter C. Klamovski menjelang aksi Harimau Malaya menentang Laos esok. Dan dalam masa yang sama kita juga nak sentuh sedikit tentang karma yang menimpa skuad Indonesia lepas impian mereka ke Piala Dunia hancur begitu saja. Baik, kita mula dengan Malaysia dulu. Peter C. Klamovski nampak betul-betul yakin yang Harimau Malaya bakal berpesta gol lawan Laos. Tapi keyakinan dia ni bukan sekadar sembang kosong guys. Kalau tengok pada prestasi semasa, memang skuad negara tengah berada dalam momentum terbaik. Dalam aksi sebelum ni di Vientiane, Harimau Malaya menguasai lebih 70% permainan, mencipta 26 percubaan dan 11 daripadanya tepat ke gawang. Laos pula hanya berjaya hasilkan 2 percubaan tepat. Nampak ketara kan jurangnya? Statistik ni bukan sekadar nombor kosong. Ia sebenarnya cerminan kepada perbezaan tahap kualiti, disiplin dan persediaan dua pasukan ni. Bila main di Bukit Jalil nanti dengan padang yang lebih baik, sorakan ribuan penyokong dan suasana yang membara, semangat pemain Harimau Malaya pasti naik berkali ganda. Tak mustahil kalau malam tu jadi pesta gol betul-betul. Malah bekas jurulatih negara Wan Jamak Wan Hassan pun percaya Malaysia akan tampil dengan corak permainan yang lebih menyerang. Tapi bukan sebab nak menunjuk, ya. Ia lebih kepada nak hantar mesej yang jelas kepada semua pesaing bahawa Harimau Malaya bukan datang sekadar nak kutip tiga mata, tapi nak tunjuk kehebatan sebenar bola sepak Malaysia. Kemenangan besar ni penting guys. Ia bukan sekadar moral boost, tapi juga strategi. Bila kita menang dengan jaringan besar, lawan akan mula rasa gentar. Dan pada masa yang sama, ia mengukuhkan kedudukan kita di tangga teratas kumpulan F. Dalam dunia bola, kemenangan meyakinkan selalu jadi mesej paling kuat. Dan Malaysia sekarang berada dalam posisi terbaik untuk buktikan tu. Sekarang, kita beralih ke kisah panas dari Indonesia. Sebelum ni ramai yang yakin konon Garuda mampu melangkah ke Piala Dunia. Tapi bila bola dah mula bergolek, kenyataan di padang tunjuk cerita lain. Kekalahan 1-0 kepada Arab Saudi jadi tamparan besar buat mereka. Itu bukan sekadar kalah tipis, tapi satu bukti bahawa retorik dan cakap besar tak bermakna apa-apa bila sampai masa aksi sebenar. Zidane Iqbal muncul sebagai pemusnah mimpi, satu rembatan cukup untuk memadamkan semangat yang kononnya membara. Dan bila whistle penamat ditiup, suasana bertukar tegang, ada penyokong yang baling botol, buat kecoh. Tapi semua tu cuma tunjuk panik, bukan keberanian. Kalau skuad Garuda betul-betul nak dihormati semula, mereka kena berhenti dengan drama media sosial dan fokus balik ke asas. Baiki pertahanan yang longgar, tajamkan penyudah yang tumpul dan paling penting, kuatkan mental pemain. Bola sepak bukan tentang siapa paling bising di luar padang, tapi siapa yang boleh buktikan sesuatu bila whistle dibunyikan. Dan sekarang semua mata akan tertumpu ke Bukit Jalil. Harimau Malaya akan turun bukan sekadar untuk menang, tapi untuk buktikan yang disiplin, strategi dan semangat berpasukan lebih kuat daripada provokasi luar. Sama ada kita berpesta gol atau tidak, yang pasti skuad negara akan turun dengan satu misi, bagi mesej jelas kepada semua bahawa Malaysia sudah bersedia melangkah lebih jauh. Dan untuk mana-mana pasukan yang suka cakap besar dulu sebelum sepak mula ingat ni, padang tak pernah menipu. Dia akan sentiasa bagi jawapan yang paling jujur. Akhir kata, kalah atau menang tu adat permainan, tapi semangat Harimau Malaya itu kekal sampai bila-bila. Ini Tianggol, kita jumpa lagi dalam liputan seterusnya.